Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidah pun buka pintu UMNO tanpa syarat kepada semua. Adakah ini permulaan kebangkitan UMNO menuju PR16? Hari ini ada kenyataan dibuat oleh Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. UMNO sekarang buka pintu penyatuan seluas-luasnya tanpa syarat. Maksudnya apa? Bekas ahli yang pernah keluar parti, yang pernah dipecat, yang pernah bergaduh dengan UMNO, semua dipelawa balik. Dan dalam politik, langkah macam ni bukanlah kecil Dan ini biasanya dibuat bila parti sedang kumpulkan semula kekuatan. Presiden UMNO nampaknya faham satu perkara. Kalau UMNO nak kembali dominan dalam politik Malaysia, semua tenaga lama perlu disatukan semula. Dan pada pandangan aku, timing ini memang sangat tepat. Dan politik Malaysia sekarang pun sudah berubah. Pengundi muda pun makin banyak dan makin besar. Nanti politik juga dah makin jadi semakin digital. Sebab itulah UMNO perlukan tokoh-tokoh yang boleh bercakap dengan generasi baru. Contohnya Khairi Jamaluddin. Kita kan akuilah pengaruh Khairi Jamaluddin ni dalam kalangan anak muda memang kuat. Cara dia bercakap tentang soal polisi, ekonomi dan isu semasa ni, anak muda memang senang faham. Begitu jugalah dengan saudara Syarif Hamdan. Kalau kau tengok cara Syarif Hamdan berbujak tu, dia antara pemimpin muda yang sangat articulate. Pandai jelaskan isu ekonomi dan dasar dengan cara yang moden dan versatile. So untuk aku, tokoh seperti Khairi Jamaluddin dan Syarif Hamdan ni sebenarnya boleh jadi senjata ampuh untuk UMNO tarik balik pengundi muda. Sebab itulah bila Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi buka pintu penyatuan seluas-luasnya tanpa syarat ni, aku sokong Dato' Sri Presiden 110%. Dan tindakan yang sangat tepat lah, dengan timing yang perfect lah sebelum PRN Melaka, PRN Johor dan PR16. Dan pada pandangan aku, ini bukan sekadar simbolik. Ini adalah langkah penyatuan semula kekuatan UMNO sebelum pilihan raya. Untuk gabungkan pengalaman pemimpin lama dan tenaga pemimpin muda. Dan kalau ini berjaya dilakukan, UMNO boleh masuk semula pilihan raya negeri dan PR16 dengan kekuatan yang sangat berbeza. Tapi apapun, kita tunggu apa yang bakal berlaku nanti dan siapa akan announce masuk parti dulu. Jeng jeng jeng.